Geng, hampa tahu tak acara paling istimewa, paling special sepanjang bulan Ramadan di Kedah ni? Apa dia? Ditambah lagi dengan pakej yang lengkap yang hanya ada dalam bulan Ramadan ni Karim. Kita boleh tengok sendirilah vibe yang ada di Medan Bandar depan Masjid Zahid Al-Ustaz ni. Pada aku ni geng, benda paling mahal, paling berharga yang aku boleh tengok dekat sini ni adalah suasana dia. Kalau hampa tengok muka-muka wajah-wajah pengunjung ni terukir ni kegembiraan, senyuman, kepuasan. Ada yang family yang main dengan anak beranak, ada juga yang main dengan adik-beradik, ada juga yang geng dengan kawan-kawan dia main, dan aku nampak ada jugalah couple tapi patuh syariah lagi lah. Dan aku terperasan juga ada pelancong-pelancong dari luar yang main nak merasai suasana depan Masjid Zahid ni. Vibe dia geng, takkan dapat dah suasana yang macam ni geng. Apa tengok dataran dia punya luas, betul-betul di depan Masjid Zahid ni, masjid yang tertua dan mempunyai banyak sejarah dalam Malaysia ni, di tengah-tengah Bandaraya Al-Ustaz tu pula. Dari Medan Bandar ni pun kita boleh nampak Menara Al-Ustaz tu yang tersergam indah tu. Di hujung sana tu ada Balai Seni Negeri. Malah program ni juga di bawah Kedah Tourism kan, yang dikawal selia oleh Exco Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan Negeri Kedah, tak lain tak bukan Datuk Saleh Syahidin. Dan untuk pengetahuan semua, Raja Muda Kedah ni duli yang teramat mulia Tengku Sarafuddin Badli Shah dan juga isteri baginda tiap-tiap tahun mai ke dataran Medan Bandar ni geng, merasai sendiri buka puasa bersama-sama rakyat. Selepas buka puasa, kita boleh pergi solat maghrib di dalam Masjid Zahid secara berjemaah. Boleh juga diteruskan dengan tarawih, dan kalau nak stay boleh mentadabbur Al-Quran, bertadarus Al-Quran bersama-sama. Pentingnya kehidupan moden kita yang sekarang ni bertunjangkan syariat geng. Jadi inilah vibe berbuka puasa paling istimewa yang aku pernah tengok seumur hidup aku ni geng. Suasana bandar yang islamik yang susahlah nak jumpa kat tempat lain. Dengan adanya program-program yang macam ni geng, aku nak ucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kedah yang ditunjangi oleh Yang Amat Berhormat MJ Sanusi kita, beserta dengan Exco yang lain, especially Exco Pelancongan Datuk Saleh Syahidin kita. Mantap, mantul, betul-betul mantap dan wajar untuk dipuji hasil tangan yang sangat istimewa. Jadi ayo sama-sama rakyat Kedah ataupun rakyat Malaysia mai ke Medan Bandar depan Masjid Zahid setiap hari untuk kita semua merasai sendiri pengalaman yang sangat unik dan istimewa ni kan. Cuma aku nak pesan rakyat Kedah dan pelancong-pelancong ataupun pengunjung yang mai ke Medan Bandar supaya kita semua pakat-pakat jaga kebersihan, jaga adab budaya kita. Apabila ramai-ramai ni, kita pakat jaga, kena banyak sabar, kena berjiwa besar. Orang Kedah ni kadang-kadang nampak cengeng, tapi bila anda tegur, anda berkenalan, ramah tamah, mudah mesra lah orang kata. Jadi sekali lagi ni geng, jom aku nak ajak kita bersama-sama untuk kita memenuhi Medan Bandar yang di depan Masjid Zahid, yang menjadi salah satu ikon pelancongan di negeri Kedah. Tapi itu pun ada yang duk bunyi kata Kedah ni tak ada apa. Ni hampa pergi pesan dekat depa yang duk buat soalan-soalan cepu cemas ni, ajak depa mai merasai sendiri vibe berbuka puasa di Medan Bandar depan Masjid Zahid nanti. Jumpa di sana nanti geng. Experience Kedah. My experience Kedah.